Rupanya tahan sakit dengan ubat saja boleh rosakkan buah pinggang kalau dibiarkan lama. Aku dulu memang jenis tak kira asal lutut sakit, aku telan ubat. Sekejap memang lega, boleh berjalan, boleh buat kerja. Tapi makin lama, aku mula rasa badan lemah, pinggang berat, kencing pun tak lawas. Aku fikir mungkin sebab usia, rupanya kesan dari ubat tahan sakit yang aku ambil. Doktor cakap kalau terus bergantung, buah pinggang boleh rosak sampai tahap kena dialisis. Masa tu aku betul-betul tersentak. Bayangkan dari sakit lutut, boleh jadi sakit buah pinggang pula. Aku mula takut hilang nikmat sihat perlahan-lahan, dari situ aku cari ikhtiar lain. Alhamdulillah aku jumpa jus Lenix. Dalam dia ada herba tulang gunung yang bantu rawat radang, kunyit dengan kuasa anti radang semula jadi, dan halba untuk lancarkan sendi. Aku amal konsisten, sakit lutut makin reda, pergerakan makin lancar, dan paling penting aku tak lagi bergantung sepenuhnya pada ubat. Aku boleh rukuk, sujud dan berjalan dengan lebih tenang tanpa risau kesan sampingan. Korang jangan tunggu sampai buah pinggang rosak baru nak menyesal. Tekan order now sekarang sebelum stok habis.